kita dalam pertandingan sayembara baca dan kongsi bagi tahun 2025. Saya Nurmiza Aisyah binti Muhammad Adib dalam tahun 4 ingin membicarakan sebuah buku yang amat menarik untuk dibaca. Lihat saja pada kulitnya, dan grafik dan gambar yang cantik dan menarik, sudah tentu golongan kanak-kanak seperti saya teruja untuk membacanya. Memori Terindah merupakan buku antologi cerpen kanak-kanak dengan 98 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019. Rakan-rakan pendengar nak tahu, buku ini memaparkan 13 buah cerpen yang ditulis oleh beberapa orang penulis dengan kepelbagaian tema dan adunan cerita seperti kasih sayang, persahabatan, kekeluargaan dan alam persekolahan menjadikan buku ini amat menarik untuk dibaca. Rakan-rakan pendengar sekalian, antara 13 buah cerpen yang dipaparkan, cerpen bertajuk Kegigihan Salman amat meninggalkan kesan di hati saya. Kehidupan Salman sebagai anak yatim bersama-sama ibunya yang sedang sakit ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun begitu, Salman tetap berusaha gigih untuk mengambil upah melakukan kerja kampung bagi menampung hidupnya. Salman juga bijak membagikan masa antara pelajaran dan kerja. Tidak hairanlah Salman selalu mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam setiap kali peperiksaan. Selain daripada cerita kegigihan Salman, terdapat juga cerita-cerita yang memberi pengetahuan baru kepada saya. Contohnya, dalam buku ini, saya mengetahui apa itu permainan ceper yang selama ini sangat asing kepada saya. Rupa-rupanya, dengan hanya 5 penutup botol minuman, boleh membentuk satu permainan yang menyeronokkan bersama-sama rakan. Oh ya, terlupa pula saya. Untuk pengetahuan rakan-rakan, kesemua cerpen di dalam buku ini ditulis oleh murid-murid sekolah rendah yang berumur antara 10 tahun hingga 12 tahun. Mereka ini merupakan peserta yang program Minggu Penulis Kanak-Kanak yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019. Rakan-rakan pendengar yang dikasihi, cerpen-cerpen di dalam buku Memori Terindah ini mengajak kita untuk terus gigih, sabar dan berusaha untuk menggapai kejayaan. Seperti kata pepatah, yang pipih tak akan datang berlayar, yang bulat tak akan datang berboleh. Walaupun buku ini banyak memberi faedah kepada pembaca, namun terdapat sedikit kekurangan yang mungkin boleh diperbaiki pada masa akan datang. Bagi saya, sebagai kanak-kanak, gambar hitam putih yang terdapat di dalam buku ini kurang menarik. Kanak-kanak lebih teruja melihat grafik-grafik yang berwarna-warni. Sekian, terima kasih.